Assalamualaikum, selamat pagi geng. Hari ni kita buat apa pula? Hari ni kita pergi buat maintenance untuk coating . So kereta dah sangat kotor. Dulu car wash tu dia basuh tapi dia jadi macam scratch pula bonnet tu. So hari ni dah 3 bulan. So kita buat maintenance untuk coating balik lah. Kita buat dekat sini lah, kedai Shield Smith dekat Glenbury, Shah Alam. Ini kedai dia. Tengok ni, kotor habis, penuh dengan habuk. Kedai dia geng, Shield Smith Glenbury. Kedai sangat selesa, tempat menunggu. Dan kereta kalau buat dekat sana boleh tengok kereta kita sekarang ni tengah basuh. Saya buat tinting dekat kedai ni. Lepas tu sekali package saya pun letak coating lah. Jadi coating dia ada warranty 5 tahun. Dan dalam warranty tu dia ada maintenance setiap 3 bulan datang buat lah. So apa-apa masalah dengan coating tu dia akan polish balik, tak balik, kasih cantik balik satu kereta lah. Yang tu setiap kali maintenance 100. So termasuk basuh kereta, lepas tu coating balik lah. Bukan seluruh kereta coating, tapi mana-mana bahagian yang dah rosak tu dia polish, dia coat balik. Itu dalam package dia lah. Tengok ni geng, macam ni pun boleh jadi . Oh, ini Beetle baru ni. Taklah baru sangat, tapi generasi baru. Habis kena tinggal. Oh, pecah. Pecah habis. Dekat rumah kain. Oh, banyak juga . Bawa spotlight nampak. Itu kain dah. Kain. Kain yang kasar lah. Kain kasar tak pun. Dia tekan kuat sangat kot. Jadi kita akan pakai kain. Kalau nak lap, akan pakai kain lembab. Kain lembab dia lembut sikit. Kalau dia untuk lampu, kamu kena positionkan lampu atas tu ni. Ni ada yang dalam. Cutting. Maknanya coating ni dia lembut lah. Coating lembut. Dia bukan jenis yang keras lah coating ni. Satu lagi paruh orang kalau dia tak nak ada yang salah jadi kalau begitu. Yelah, tapi kalau nak Tapi PPF kalau macam coating macam mana pun dia mesti ada salah kain. sebab dia memang lembut lah. Tak tahulah tadi kalau boleh nampak kan garisan-garisan atas bonnet tu. Oh, memang teruk lah bawah lampu tu semua. So dia explain tadi, coating ni sebenarnya banyak orang salah faham. Coating ni untuk protect kita punya cat. Dia bukan sesuatu yang keras macam PPF ke, ataupun coating-coating yang entah 7 diamond ke 10 H ke benda tu semua kan. Itu saya tak tahu sebab saya belum cuba. Tapi ni coating yang biasa, dia lembut. So kalau bila dia lembut, kita lap dengan kain yang kering pun dia boleh calar. Apa lagi kalau car wash kan. Car wash tu entah kain apa dia pakai, masa dia kering tu ataupun dia tekan kuat sangat, dia calar. Jadi coating yang jenis ni dia untuk protect cat tu daripada macam taik burung, kotoran dalam udara, hujan asid kan, benda-benda macam tu lah. Dan dia bagi finishing yang cantik lah, sangat cantik, berkilat, color tu naik. Tapi itu je lah protection ke yang jenis keras tu dia tak ada. So kalau nak yang protection keras tu kena PPF lah, ataupun cari coating yang 10H ke 11H ke yang entah apa nano dia cakap, saya pun tak tahu tu betul ke tak. Kan. Jadi itulah dia. Okay, sekarang proses untuk polishing tu dia tengah buat. Lepas ni dia letak coating balik, kita tengok macam mana. Scratch tu dah hilang tak? Tengok. Dah polish. Dah hilang lah. Tak hilang.
Tak, dah hilang dah garisan-garisan tu semua. Tengok. Bersih sungguh. Kilat. Okey, so hampir siap. Dia dah siap polish. Dia kata basuh balik lepas ni, lepas tu check, double check lah mana lagi ada scratch kan. Tapi rasanya tak ada lah, dah inspect tadi. So lepas tu step yang last, dia letak polymer balik. Satu kereta dia letak polymer, dia kata untuk naikkan balik, untuk tambah kat coating tu. Lepas tu siap lah. Dia kering terus, okey dah. Kena buff dulu. Kalau tidak nanti dia jadi ada high spot. Oh, kena buff dengan apa nama benda tu lah. Okey, so dia apply lagi satu layer coating. Lepas tu lepas ni polymer kan. So itulah dia punya maintenance dia. So package dia warranty 5 tahun, tapi setiap 3 bulan boleh buat maintenance lah. Maintenance, so dia buat macam ni lah. Mana-mana yang scratch ke apa ke masalah, repair balik, polish. Lepas tu letak coating balik. Lepas tu polymer satu kereta lah. Coating tu tak. Tapi at least dia punya maintenance tu kita boleh nampak lah. So memang kira baloi jugalah. Cuma maintenance dia ni memang lah kalau nak jaga memang kena usaha lebih lah. Kan? Coating ni dia bukan macam PPF. So siapa yang malas tu pasanglah PPF, belanjalah 4-5 ribu ke 8 ribu ke, tapi itu cerita lain lah. Dan itu dah dia sudah siap. So gitulah lebih kurang proses maintenance untuk coating lah. So mudah-mudahan video ni boleh menjadi panduan lah, ataupun bagi maklumat sedikit untuk mana-mana di luar sana yang terfikir nak buat coating atau dah buat coating atau tak berapa clear pasal coating kan. So tapi itulah, coating ni jangan ingat dia complete protection lah, pertahanan yang sepenuhnya untuk cat kereta. Dia kira basic jugalah, tapi kurang-kurang ada pertahanan daripada hujan asid lah, taik burung lah, benda-benda macam tu lah. Tapi kena jaga rapi. Kita sendiri kena buat jaga rapi. Mana bila basah tu kena kering. Kawash ni kadang-kadang dia main gasak je. So kena cari kawash yang buat kerja betul lah. Jadi itulah untuk video kali ni. Mudah-mudahan bermanfaat untuk geng-geng di luar sana ya. So kita jumpa di video yang lain pula. Okay, bye.